Ni pasal ni sama tu ayak keruh ni dengan balun. Oh. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Welcome back to Joe Fishing Channel. So hari ni aku nak test ada 3 barang sampai dekat aku. Saat lagi aku bagi tahu kat hampa. Okey guys, yang tengah menonton ni macam biasa, jangan lupa tekan subscribe dan juga loceng notifikasi. So hari ni aku nak review ada satu barang padu punya, T-Splasher 90 by Tomania. Lepas tu T-RZ V2. Yang mana tak boleh nak beli RZ? Ni RZ ni. Ini bawa RZ. Okey, T-RZ V2 ni. Satu lagi T-Spinner guys, T-Spinner. Okey guys, aku tak nak buang masa. Doakan semoga aku dapat sambaran jadi aku boleh review barang ni guys. Okey guys, jom kita cari gas dulu. Ciao. Okey guys, hari ni pagi aku berada di Empangan Timur Tasuh. Itu pergi dekat apa nama Tasik Melati. Tak ada sambaran langsung. Kita try main tali tengok. Nak tahu aku ada teman-teman bujang ataupun rempik-rempik kan. Pakai T-RZ V2. Hujan sehari kemarin. Tak kena. Tak kena. Padu guys. Mantap. Mantap, sampai depan ni dia amat. Cengih. Tak kena lagi. Mantap guys. Tak kena. RZ V2. T-RZ V2 daripada Tomania. Mantap. Main lain. Hilang pergi benar dah. Tak kena. Sampai depan ni Deligan. Janji tak sunyi. Tu ikut tu. Alhamdulillah. Aduh, lucut. Memang semua SP tu.
Allah. Tak kena. Slow. Awak jadi lagu tu. Tu. Ada. Oh, tu dia. Say. Boleh tu. Pelik. Makan juga. Ada juga. Jadi ya. Mantap guys. Terus ambil gambar. Janji tak gumpal. Alright, clear. Alright, baik. Thank you. Okay gang, alhamdulillah dapat juga hari ni tomat rempit. Walaupun rempit, janji top water. Dia makan TRZ V2. Nama umpan pun RZ. Mantap. Pada guys. Ni pasal ni sama kat tu, ayak keruh ni dengan balun. Oh, makan. Nak makan sangat. Ui. Tak. Tak kena. Ada banyak ekor ni. Okey guys, alhamdulillah hari ni dapat juga aku naikkan toman. Rempit je, tapi banyak kali tadi sambak tak lekat, ada yang lucu pun ada. Tapi orang boleh katakan agak meriah lah tempat yang aku main tadi tu. Aku difahamkan oleh Baat tadi. Dia bagi tahu kemarin lagi sakan, lagi meriah macam mengaikan puyuh dia kata. Okey, untuk yang apa tengok video tadi aku gunakan TRZ V2 daripada Tomania. Hang boleh dapatkan di Shopee, dalam Tomania punya shop. Memang mantap, memang padu untuk apa nak layan bujang ataupun toman saiz rempit pun boleh. Memang padu guys. Try dapatkan di Tomania Tackers dekat Shopee ataupun kedai yang berhampiran dengan hampa. Rugi kalau hampa tak ambil ni. Tomania TRZ V2. RZ. Okay guys, macam biasa jangan lupa tekan subscribe dan juga lonceng notifikasi. Semoga video ni bermanfaat untuk hampa. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.